Selamat datang kepada peserta daurah dan lebih kurang 20 orang lebih akan berada di sini berapa hari? 4-5 hari? 5 hari. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Tentang program daurah Al-Jenda Rami ni saya tahu banyak daripada banyak sources lah. Biasalah kalau nak ke airport lalu mesti nampak Al-Jenda Rami kan. Selalu ada niat juga nak pergi. Memang sebelum banyak tahun yang sudah saya dah pernah datang sini ziarah-ziarah tengok. Memang teringinlah nak ikuti program kan daurah kat sini, cuma masa belum mengizinkan. Tapi disebabkan saya dah nak pencen tak lama lagi dan saya pun ada niat untuk menjadi warga emas kat sini. Jadi saya kata memang dah sampai masanya untuk saya mengikuti daurah. Apakah pandangan saya tentang program ini? Alhamdulillah, sebab saya dah masuk tu dengan saya dah memang bersedia minda saya. Sebab saya memang dah lama berhajat nak datang kat sini, cuma masa belum mengizinkan, dan kali ini saya memang dah bertekad akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya datang memang bila kita ada positive mind, kita akan nampak benda positif lah kan. Walau bagaimanapun saya tetap juga cuba berfikiran kritikal. Kalau-kalaulah ada, macam biasalah mana-mana pun kita akan dengar sesat lah, itulah, ini dan sebagainya. Saya pun mengambil juga pendekatan untuk berhati-hati, berwaspada, take note everything, observe everything. Kalaulah ada cacat celanya kat mana yang muskil. Tapi alhamdulillah sampai ke hari ini saya tak nampak lah, Allah tidak mengizinkan saya nampak cacat cela. Melainkan yang biasa-biasa sebagai manusia ini mestilah ada sifat manusia, tidak ada siapa yang sempurna, tetapi dari segi penyusunan pengisian program, Masya Allah Tabarakallah, sangat padat, sangat bermanfaat. Tenaga pengajar pun sangat-sangat membimbing, memberi ilmu. Tak adalah macam kita takut tak boleh tanya ke, boleh je tanya, boleh je. Biasanya orang kata kalau menuntut ilmu agama ni kena diam-diam, tanya kan. Tapi okey je, ustazah-ustazah, ustaz ni sporting je, jawab je soalan kita kan. Kadang-kadang sampai rasa macam bila kita nak teruskan, kalau asyik bertanya je, hati saya lah kata asyik nak bertanya je ke kawan ni, bila masa kita nak teruskan. Tetapi nak menunjukkan betapa friendly-nya ustaz-ustazah sini, dia tak adalah stop kita, dah jangan tanya, tak ada benda macam tu, dia layan je kita kan. Jadi macam saya rasa seronok lah. Kita belajar ni tujuannya apa? Apa niat menuntut ilmu? Sikit je jawapan dia. Apa tujuan menuntut ilmu sayang? Menambah keimanan lagi, untuk cari redha Allah lagi, menambah ilmu lagi, menambah tawaduk. Semua tu betul, tapi betulkan niat menuntut ilmu tadi, mengurangkan kejahilan. Kita ni jahil tak? Iya, sampai mati pun kita jahil.
Saya mengikuti daurah di Pondok Al-Jenderami ini kali pertama pada bulan Ogos tahun lepas, iaitu 2024. Selama 5 hari 4 malam. Itu daurah asas. Kemudian saya ikuti lagi daurah pada bulan November tahun lepas juga, 2024. Juga 5 hari 4 malam. Dan yang ketiga ni pada bulan sekarang lah, bulan 5. Bulan 5 ni daurah lanjutan. Jadi apa beza antara daurah asas dengan daurah lanjutan? Yang asas tu kalau jadual pun berbeza. Jadual kalau hari yang pertama kita diperkenalkan dengan sejarah ratib Al-Hadaf dengan ratib Al-Atas. Pada daurah yang ketiga ni tak ada diperkenalkan lagi lah maklumat tersebut. Kemudian pada daurah yang pertama dulu, fardu ain dia fiqh, tauhid dan tasawuf, semua tu ustazah menceritakan tentang perkara-perkara asas dalam fardu ain. Sementara untuk lanjutan ni adalah sambungan daripada daurah yang pertama dahulu. Saya alhamdulillah, saya seronok, saya ulang kali datang ke sini kerana saya ingin mendalami ilmu kat sini dengan ustaz-ustazah di sini, juga merasai kehidupan hidup di pondok bersama dengan ramah mesra dengan warga-warga emas kat sini. Dan yang paling unik di sini ialah perbezaan dari segi wirid selepas solat. Kalau di tempat saya tak ada wirid macam ni. Saya rasa puas hati, hati tu rasa puas bila menyertai solat jemaah kat sini. Itu yang membuat saya sering kali datang ke sini bila ada peluang daurah. Selama 3 kali saya datang ke daurah ini, banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapat, yang tidak saya dapat di luar sana. Ilmu kat sini dia sedikit detail sebab dia berasaskan pada kitab kuning. Jadi kat luar sana dia tak berasaskan kitab kuning, dia kitab-kitab biasa. Jadi saya suka belajar di sini kerana dia halus. Dia kaitkan dengan pengasas dia, pengarang dia, asal-usul dia. Jadi banyak ilmu-ilmu yang baru yang saya perolehi dari segi fiqh, tauhid, tasawuf, dan insya-Allah ilmu-ilmu itu akan saya amalkan. Insya-Allah saya doa kepada Allah supaya ilmu yang saya perolehi di sini menjadi ilmu yang bermanfaat, bukan saja untuk saya, untuk ahli keluarga saya dan jiran-jiran dan sahabat-sahabat saya. Dan harapan saya supaya pihak pengurusan Al-Jenderami meneruskan usaha-usaha mulia ini dan menambah baikkan lagi dari segi penambahan ilmu-ilmu yang saya tak dapat di luar sana.